Pernahkah anda terperangkap dalam satu kitaran pencarian rohani yang tidak berkesudahan? Anda membaca buku, menghadiri bengkel, mengamalkan meditasi berjam-jam, semuanya dengan satu matlamat untuk mencapai pencerahan atau untuk menjadi versi diri anda yang lebih baik. Namun, walau sekuat mana pun anda mencuba, anda masih rasa ada sesuatu yang kurang. Anda masih rasa terpisah dari keadaan yang anda idamkan. Bagaimana jika saya katakan tindakan anda mencari itulah yang sebenarnya menghalang anda daripada menemui apa yang anda cari? Bagaimana jika perjuangan untuk menjadi seseorang yang tercerahkan adalah ilusi terbesar yang menghalang anda daripada menyedari bahawa anda sudah pun menjadi apa yang anda cari selama ini? Konsep ini mungkin mencabar semua yang anda percaya. Tetapi jika anda teruskan bersama saya, anda akan memahami bagaimana kerangka pemikiran ini adalah kunci yang membebaskan anda. Anda akan sedar bahawa anda bukanlah seorang individu dalam perjalanan rohani, sebaliknya anda adalah kesedaran itu sendiri yang sedang mengalami pengalaman menjadi seorang individu. Ini bukan sekadar falsafah, ini adalah anjakan paradigma yang disokong oleh penemuan dalam fizik kuantum dan neuroscience yang akan mengubah cara anda melihat diri anda dan realiti selama-lamanya. Mari kita bongkar ilusi yang paling besar, iaitu idea tentang pencarian. Naratif rohani yang popular memberitahu kita bahawa kita perlu menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih suci atau lebih tercerahkan. Ia mencipta satu cerita di mana anda adalah watak utama yang perlu melalui pelbagai cabaran untuk sampai ke destinasi akhir. Tetapi, cerita ini secara halus mengukuhkan satu kepercayaan yang salah, iaitu anda sekarang tidak cukup sempurna. Ia meletakkan kebahagiaan, kedamaian dan pencerahan di masa hadapan sentiasa di luar jangkauan anda. Anda sentiasa mengejar, sentiasa berusaha, tetapi tidak pernah benar-benar tiba. Ini kerana asas kepada pencarian itu sendiri adalah idea pemisahan. Anda percaya anda terpisah dari apa yang anda inginkan. Anda percaya anda di sini dan matlamat anda di sana. Tetapi kebenaran mutlaknya adalah tiada pemisahan. Hanya ada satu realiti, satu kesedaran. Dan anda adalah kesedaran itu. Fikirkan sejenak, satu-satunya perkara yang anda boleh pasti 100% pada saat ini ialah anda sedar. Anda sedar akan suara saya, anda sedar akan fikiran anda sedar akan persekitaran anda. Kesedaran ini atau keupayaan untuk menyedari ini adalah asas kepada semua pengalaman. Tanpa kesedaran, tiada apa yang wujud untuk anda. Oleh itu, anda bukan berada di dalam kewujudan, anda adalah kewujudan itu sendiri. Jadi, siapakah diri anda yang sebenar? Anda bukanlah badan anda. Badan anda sentiasa berubah. Anda juga bukan fikiran anda. Fikiran datang dan pergi. Anda bukanlah emosi anda yang sentiasa berubah-ubah seperti cuaca. Anda adalah ruang sunyi di mana semua ini berlaku. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan semua pengalaman ini. Inilah titik permulaan anjakan terbesar dalam hidup anda. Berhenti mengenal pasti diri anda sebagai watak dalam cerita dan mula menyedari bahawa anda adalah kesedaran yang mengimpikan cerita itu. Apabila anda melakukan ini, pencarian itu berakhir. Bagaimana anda boleh mencari sesuatu yang anda sudah sedia ada? Ia seperti ikan di dalam lautan yang tercari-cari air. Ia tidak masuk akal. Anda adalah kesedaran. Anda adalah kebangkitan. Semua yang anda perlukan sudah ada di dalam diri anda sekarang. Peranan anda bukanlah untuk menjadi, tetapi untuk menyedari apa yang sudah ada. Minda, separa sedar anda yang mengawal 95% daripada tingkah laku anda, telah diprogramkan sejak kecil untuk mempercayai naratif pemisahan dan kekurangan ini. Ia telah diajar untuk mencari pengesahan, keselamatan dan kebahagiaan di luar diri.
Tugas anda sekarang adalah untuk memprogram semula minda ini dengan kebenaran yang baru. Kebenaran bahawa anda adalah sumber kepada semua pengalaman anda. Bagaimana anda melakukannya? Dengan mengalihkan perhatian anda daripada dunia luar kepada dunia dalaman. Daripada mengejar hasil kepada merasakan keadaan yang anda inginkan sekarang. Daripada cuba mengubah keadaan kepada mengubah diri anda. Apabila anda mula hidup dari tempat kesedaran tulen ini, realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan lain selain berubah untuk mencerminkan kebenaran dalaman anda. Anda berhenti menjadi mangsa keadaan dan menjadi pencipta realiti anda yang berdaulat. Ini bukan tentang angan-angan. Ini tentang memahami mekanisme realiti pada tahap yang paling asas. Fizik kuantum menunjukkan kepada kita bahawa alam semesta pada dasarnya adalah lautan tenaga dan kemungkinan yang tidak terhingga. Semua yang anda boleh bayangkan sudah wujud sebagai potensi dalam medan kuantum ini. Anda sebagai pemerhati adalah orang yang meruntuhkan. Gelombang kemungkinan ini menjadi satu zarah pengalaman yang nyata melalui fokus kesedaran anda. Fenomena ini dikenali sebagai kesan pemerhati atau the observer effect yang ditunjukkan dengan jelas dalam eksperimen celah ganda atau double slit eksperimen yang terkenal. Dalam eksperimen ini, zarah seperti elektron berkelakuan seperti gelombang kemungkinan yang tersebar apabila tidak diperhatikan. Tetapi saat pemerhatian dibuat, gelombang itu runtuh dan zarah itu muncul di satu lokasi yang spesifik. Ini adalah metafora yang sangat kuat untuk kehidupan anda. Realiti anda adalah medan kemungkinan. Setiap saat, anda secara tidak sedar memilih satu kemungkinan daripada infinity dan menjadikannya nyata melalui apa yang anda perhatikan. Di mana perhatian anda pergi, di situ tenaga mengalir. Malangnya, kebanyakan orang melakukan ini secara tidak sedar. Perhatian mereka dikawal oleh program minda separa sedar, oleh kepercayaan terhad dan oleh kenangan emosi dari masa lalu. Akibatnya, mereka terus-menerus memerhatikan dan mencipta semula realiti yang sama berulang kali. Mereka menghidupkan semula corak kekurangan, kekecewaan dan perjuangan yang sama kerana itulah yang mereka jangkakan untuk lihat. Mereka terperangkap dalam gelung maklum balas antara fikiran dan realiti mereka. Fikiran mereka mencipta realiti mereka dan realiti itu kemudian mengukuhkan fikiran mereka. Untuk keluar dari penjara ini, anda mesti menjadi seorang pemerhati yang sedar. Anda mesti mula dengan sengaja memilih kemungkinan yang ingin anda alami. Ini bukan tentang memaksa atau berjuang. Ia adalah tentang membuat pilihan yang jelas dan kemudian menyelaraskan tenaga anda dengan pilihan itu. Anda melakukannya dengan merasakan perasaan seolah-olah keinginan anda sudah menjadi kenyataan. Konsep masa adalah salah satu konstruk terbesar minda yang menghalang kita. Kita diajar untuk melihat masa sebagai satu garisan lurus dari masa lalu ke masa kini dan ke masa depan. Kerana kepercayaan ini, kita sentiasa meletakkan impian dan keinginan kita di masa depan. Saya akan gembira apabila saya mendapat pekerjaan itu. Saya akan berasa tenang apabila saya mempunyai wang yang cukup. Saya akan berasa disayangi apabila saya bertemu pasangan yang betul. Dengan berfikir seperti ini, anda secara tidak langsung memberitahu alam semesta bahawa anda tidak mempunyai perkara-perkara ini sekarang. Anda menghantar isyarat kekurangan dan mengikut hukum getaran, alam semesta hanya boleh memantulkan kembali kepada anda lebih banyak kekurangan. Dalam realiti kuantum, satu-satunya masa yang wujud adalah sekarang. Masa lalu hanyalah ingatan yang disimpan dalam rangkaian saraf anda dan masa depan hanyalah unjuran potensi berdasarkan keadaan semasa anda. Kedua-duanya tidak nyata. Satu-satunya titik kuasa anda adalah pada saat ini.
Oleh itu, untuk mencipta realiti baru, anda mesti merasakannya sebagai benar sekarang. Anda mesti berhenti menunggu ia berlaku di luar dan mula menjananya dari dalam. Keinginan anda bukanlah tanda kekurangan. Ia adalah isyarat dari diri anda yang lebih tinggi, dari sifat infiniti anda. Ia adalah bisikan yang memberitahu anda bahawa versi realiti di mana anda sihat, kaya atau bahagia sudah wujud sebagai satu potensi yang sedia untuk anda pilih. Keinginan adalah frekuensi. Ia adalah satu corak tenaga. Tugas anda bukanlah untuk mengejar keinginan itu, tetapi untuk menjadi selaras dengan frekuensinya. Anda menjadi getaran yang sepadan dengannya. Bagaimana? Dengan menggunakan imajinasi dan emosi anda. Tutup mata anda dan rasakan bagaimana rasanya jika impian anda sudah menjadi kenyataan sekarang. Apakah yang akan anda lihat, dengar dan rasa? Libatkan semua deria anda. Biarkan emosi kegembiraan, kesyukuran dan kelegaan membanjiri seluruh tubuh anda. Apabila anda melakukan ini, anda secara literal mengubah kimia badan anda dan isyarat elektromagnet yang anda pancarkan. Anda beralih dari frekuensi kekurangan kepada frekuensi kelimpahan. Anda tidak lagi meminta dari luar, anda menuntutnya dari dalam. Anda menjadi padanan bertenaga kepada realiti yang anda inginkan. Dan melalui hukum resonance kuantum, realiti itu mesti muncul dalam pengalaman anda. Ia adalah hukum alam. Amalan utama untuk merealisasikan kebenaran ini bukanlah melalui teknik visualisasi yang rumit atau pengesahan yang berulang-ulang, walaupun ia boleh membantu. Amalan yang paling asas dan berkuasa adalah dengan hanya menyedari kesedaran yang senyap dan tidak berubah yang sentiasa ada di sebalik aliran fikiran dan emosi. Ruang sunyi ini adalah diri anda yang sebenar. Ia adalah pemerhati yang tidak terjejas oleh drama kehidupan. Sepanjang hari anda, ambil masa untuk berhenti seketika dan bertanya kepada diri sendiri, siapakah yang sedang menyedari fikiran ini? Siapakah yang sedang menyedari perasaan ini? Jawapannya bukanlah satu lagi fikiran. Jawapannya adalah kehadiran itu sendiri. Dengan kerap kembali ke ruang kehadiran ini, anda mula melepaskan identifikasi anda dengan watak yang anda mainkan, iaitu personaliti ego anda dengan segala ceritanya, ketakutannya dan batasannya. Anda mula mengenal pasti diri anda dengan kesedaran yang lebih luas, yang tidak terbatas, yang merupakan sumber kepada semua ciptaan. Dari ruang ini, mencipta realiti menjadi sesuatu yang mudah. Ia bukan lagi satu perjuangan. Anda tidak perlu memaksa apa-apa. Anda hanya perlu memilih. Bayangkan anda berada di dalam sebuah bilik dengan suis lampu yang tidak terhingga. Setiap suis mewakili satu versi realiti yang berbeza. Ada suis untuk kesihatan yang sempurna, ada suis untuk kekayaan yang melimpah, ada suis untuk hubungan yang penuh kasih sayang. Selama ini, anda mungkin secara tidak sedar telah membiarkan suis untuk kekurangan dan kesusahan terpasang. Kerana itulah yang telah diprogramkan dalam minda separa sedar anda. Sekarang, sebagai pencipta yang sedar, anda boleh berjalan ke mana-mana suis yang anda inginkan dan hanya memetiknya. Bagaimana anda memetik suis itu? Dengan menerima realiti itu sebagai kebenaran anda sekarang. Bukan esok. Bukan apabila anda menjadi lebih baik. Sekarang. Anda hanya membuat keputusan. Saya memilih kesihatan. Saya memilih kelimpahan. Dan kemudian anda hidup dari keputusan itu. Anda berfikir, merasa dan bertindak seolah-olah ia sudah pun menjadi kenyataan. Ini mungkin kelihatan seperti berpura-pura pada mulanya, tetapi ia bukan. Ia adalah penentu kuran semula. Sains epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, iaitu fikiran dan emosi kita, boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda mengubah keadaan dalaman anda secara literal
menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, memprogram semula badan anda untuk realiti yang baru. Anda menjadi bukti hidup kepada potensi yang anda pilih. Apabila anda mula mengamalkan anjakan ini, anda mungkin akan menghadapi tentangan. Minda ego anda yang terbiasa dengan cara lama akan mula meragui. Ia akan membentangkan semua bukti dari masa lalu anda untuk memberitahu anda mengapa ini tidak akan berhasil. Ia akan berkata, lihat, kau masih belum kaya. Lihat, kau masih sakit. Deria fizikal anda juga akan mencerminkan realiti lama untuk seketika. Inilah masanya ketekunan anda diuji. Di sinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka melihat percanggahan antara keadaan dalaman yang baru mereka pilih dan realiti luaran yang masih lama, dan mereka membuat kesimpulan bahawa ia tidak berkesan. Mereka kembali kepada kepercayaan lama dan dengan itu mencipta semula hasil yang sama. Kunci untuk mengatasi cabaran ini adalah dengan memahami bahawa realiti luaran adalah cerminan yang tertunda. Ia mengambil sedikit masa untuk tenaga baru anda menjadi pepejal dan kelihatan. Fikirkan ia seperti menanam benih. Anda tidak menanam benih hari ini dan mengharapkan pokok matang esok. Anda perlu mempercayai proses itu. Anda perlu terus menyiram benih itu dengan kepercayaan dan perasaan positif anda, walaupun anda belum melihat pucuknya. Tugas anda bukanlah untuk mencari bukti di dunia luar. Tugas anda adalah untuk kekal setia kepada visi dalaman anda, tidak kira apapun yang ditunjukkan oleh dunia luar. Jangan terpengaruh oleh bayang-bayang di dinding gua. Anda adalah sumber cahaya. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Jangan menghukum diri sendiri kerana merasakannya. Hanya perhatikannya. Akui ia sebagai program lama yang sedang berjalan. Senyum padanya dan dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada kebenaran pilihan anda. Ingat, anda adalah kesedaran yang memerhatikan fikiran ragu-ragu itu. Anda bukan fikiran itu. Semakin anda berlatih untuk tidak bertindak balas terhadap drama minda, semakin ia akan kehilangan kuasanya ke atas anda. Anda sedang membina otot kesedaran anda. Anda sedang mengajar otak anda untuk membentuk laluan saraf yang baru. Anda sedang melatih badan anda untuk menghafal emosi yang baru. Ini adalah proses penyakondisian dan pengkondisian semula. Ia memerlukan kesabaran dan belas kasihan terhadap diri sendiri. Tetapi, setiap kali anda memilih untuk kekal dalam keadaan baru anda, walaupun menghadapi keraguan, anda mengukuhkan identiti baru anda sebagai pencipta realiti anda. Untuk menyepadukan ini dalam kehidupan seharian anda, mulakan hari anda bukan dengan melihat telefon bimbit anda, tetapi dengan berhubung dengan diri anda. Sebelum anda bangun dari katil, luangkan beberapa minit untuk merasakan keadaan yang anda ingin alami pada hari itu. Rasakan kesyukuran, rasakan kegembiraan, rasakan kebebasan. Tetapkan niat anda untuk hari itu dari keadaan perasaan yang tinggi ini. Sepanjang hari, buat pemeriksaan berkala dengan diri sendiri. Tanya, apakah keadaan saya sekarang? Adakah saya beroperasi dari program lama atau dari kesedaran pencipta? Jika anda mendapati diri anda tergelincir ke dalam corak negatif, jangan risau. Hanya perhatikannya tanpa penghakiman dan dengan lembut. Bimbing perhatian anda kembali kepada keadaan yang anda inginkan. Gunakan setiap cabaran sebagai peluang untuk berlatih. Jika seseorang mencetuskan kemarahan dalam diri anda, gunakannya sebagai loceng penggera untuk menyedari program lama yang sedang aktif. Daripada bertindak balas secara automatik, ambil nafas dan pilih tindak balas yang selaras dengan diri anda yang baru. Ini adalah latihan dalam setiap saat. Hidup menjadi meditasi anda. Saya ingin menjemput anda untuk melakukan satu latihan mudah sekarang. Di mana sahaja anda berada, tutup mata anda seketika. Ambil satu nafas dalam-dalam dan lepaskan
Sekarang, alihkan perhatian anda daripada dunia luar kepada ruang di dalam diri anda. Perhatikan fikiran yang datang dan pergi seperti awan di langit. Perhatikan sensasi dalam badan anda. Dan sekarang, sedari kehadiran yang sedang memerhatikan semua ini. Kesedaran yang senyap, tenang dan damai ini. Inilah diri anda yang sebenar. Rasakan keluasan dan kebebasannya. Dari ruang ini, ketahuilah bahawa semua kemungkinan wujud untuk anda. Versi diri anda yang sihat, kaya dan bahagia sudah wujud di sini. Sekarang, sebagai satu potensi tenaga. Anda tidak perlu menciptanya. Anda hanya perlu memilihnya. Buat pilihan itu sekarang. Rasakan bagaimana rasanya menjadi versi diri anda itu. Hayati emosi itu sepenuhnya. Dan ketahuilah bahawa dengan melakukan ini, anda telah mengaktifkan satu realiti baru. Pegang perasaan ini. Bawa ia bersama anda sepanjang hari anda. Inilah kerja yang sebenar. Inilah satu-satunya kerja yang penting. Kesimpulannya, perjalanan untuk mencari pencerahan atau mencipta kehidupan impian anda bukanlah satu perjalanan untuk mendapatkan sesuatu yang anda tidak miliki. Ia adalah perjalanan untuk menanggalkan kepercayaan palsu yang menghalang anda daripada melihat apa yang sudah ada. Anda bukanlah orang yang rosak yang perlu diperbaiki. Anda adalah kesedaran yang sempurna dan lengkap, yang sedang mengalami pengalaman sementara sebagai manusia. Berhentilah mencari di luar diri anda. Semua jawapan, semua kuasa, semua cinta yang anda cari sudah berada di dalam diri anda. Hentikan perjuangan untuk menjadi. Sebaliknya, berehatlah dalam keheningan kesedaran dan mula memilih dari sana. Anda adalah pencipta yang berkuasa. Realiti anda bukanlah sesuatu yang berlaku kepada anda. Ia adalah cerminan sempurna tentang siapa anda. Apabila anda mengubah siapa anda pada tahap tenaga dan kesedaran, realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan lain selain berubah untuk sepadan. Ini bukan lagi rahsia, ini adalah sains dan kerohanian yang bertemu. Anda memegang kunci untuk membuka kunci potensi tanpa had anda. Soalannya ialah, adakah anda bersedia untuk menggunakannya? Berhenti mencari. Mula menjadi. Pilih realiti anda bukan dengan memintanya, tetapi dengan menerimanya sebagai kebenaran anda sekarang. Itulah anjakan yang akan mengubah segalanya.